صلاة وتسليم اللهم صل وسلم عليه. Harum mulaimu wahai Tuhanku, harum mulaimu wahai Tuhanku akan kuburnya yang mulia dengan bau-bauan yang keras daripada rahmat dan sejahtera. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأحواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله, dan manakala sempurna daripada hamalnya Muhammad oleh 2 bulan di hati yang masyhur daripada kaul yang dirawikan, diwafatkan di Madinah Munawwarah akan ayahnya, ayahnya Abdullah. Dan ada ayahnya Abdullah qadijtaza, sungguh melewat ianya Abdullah bi akhwali, pada khali-khalinya, khali-khali ayahnya, khali ayah Bani Adi daripada Taifah Najariyah. Kan khali kanyan, khali ayah. Waktu akan sempurna 2 bulan menurut pendapat yang akan masyhur, wafatlah ya Abdullah di Madinah Munawwarah, ayah Nabi. Sebab dia jadi Abdul Muttalib, karena Makkah kekenang kurung, dia yang bidan bahan-bahan wa kurma di Madinah. Abdullah berangkat ban gua dari Madinah, ya begitu kejepit langsung kena sakit perut. Yang kepiuh gelewat akhwal. Khali bukan khalinya Abdullah, khali ayahnya. Jadi idafah akhwalihi, akhwa abihi, akhwali abihi bukan akhwalihi. Yang gelewat khali ayah Abdullah atau Abdul Muttalib, yang khali Abdul Muttalib, karena ayah Abdul Muttalib Hashimnya berkahwin dengan Salma, nampak Bani Sa'ad di Madinah. Ya, lahirlah Abdul Muttalib. Jadi saudara-saudara Salma ya di Abdul Muttalib yang khali, di Abdullah berpiuh bak khali ayah tu. Bak khali Abdul Muttalib, bukan bak khali kanyan. Ya, jadi antara khali dengan hi, namudah yang kamu. Wakana, dan ada ya Abdullah qadijtaza, sungguh kelewat dia bi akhwalihi, dengan khali-khali ayahnya, bukan khali kanyan. Miau khali kanyan Bani Mahdum di Makkah kena, bukan Bani Najjar. Panai khali Bani Adi pada Taifah Najariyah, dipiyuh kena. Ya, anian wo jamaah Makkah anatu Abdullah Abdul Muttalib atau sah Zuhailah Al-Haris, anak yang duha. Ya kita kedoho Abdullah Hanawo. Abang yang kita ka melompok ka meninggal di Abuwa. Ya, maka gua lah ada punya ikan ino di Makkah di Hujun. Ya, gua lah Haris Abdullah Abdul Muttalib, ayah Abdullah kalau tinggalkannya di Abuwa. Ya, diwafatkan di Madinah. Yakni abunya, ayahnya Muhammad Abdullah. Wa makasa fihim, dan dipiyuh ianya Abdullah pada mereka itu khali akan timbulun keadaan yang sakit. Yuhanuna, yang dibantu oleh mereka itu akan sakitnya, wasyakwah, dan pengaduannya. Walamma tamma min hamlihi ala ar-rajihi tis'atu ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani ayyan jaliya anhu sadah. Dan manakala sempurna daripada hamalnya di atas pendapat yang rajih oleh sekurang-kurang yang bangsakan kepada kamari, wa ana liz-zaman, dan tiba bagi zaman, oleh bawa hilang daripada yang zaman, ya, oleh hausnya, niscaya hadir akan maknya Nabi pada malam maulidnya, mak Nabi Asiyah dan Maryam. Ya, fi niswatin minal hadiratil qudsiyah,
yang ada ianya Maryam dan Asia dalam golongan mulia dari minal hadiratil qudsiyah, daripada hadirah qudsiyah, artinya daripada syurga. Ya, kan waktu kata dengan hama waktu pendapat yang rajih di kurung bulir wa ana min zamani. Ya, dan datang bagi zaman oleh bahawa hilang daripada zaman oleh hausnya walaupun gerah kata ada jid benar Muhammad. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Nisya hadirlah, hadir akan maknya Muhammad pada malam lahirnya oleh Asiyah binti Mazahib dan Maryam binti Imran fi niswatin, yang ada semuanya dalam golongan mulia dari panai datang minal hadiratil qudsiyah, daripada syurga kudus. Ya, pak malam lahir itulah Asiyah binti Mazahib. Asiyah itu ya inong Fir'aun apa Nabi Allah Musa. Ya, ipoh le Fir'aun laknatullah jamun, sehingga ipecah labang babak kerma jitut. Ya, mantang babak dengan Allah hanang peti lagi Fir'aun, dan cok labang ipeh bak dada, ipeh bak ulir, ipeh bak jero, ipato apui dalam tarik dengan ipu matak. Menanyakan bahawa Allah hana petihkah dekat watenya tu berlemah Allah Taala syurga Jannatul Naim kepada Asia, lebih berita gembira kata sabar Asia akan merumpuk semua kata mengkawin dengan Nabi akhir zaman dalam syurga Jannatul Naim. Katanya tu Asia lagat dengannya hana gede yang kawin. Ya, berlemah Nur Muhammad. Nyo Muhammad tengok akan lahir, nyo dia duduk dalam syurga, tengok dia terlintu kata Asia. Senang tak dalam senang-senangnya tu meninggal kan. Itu iman Asia, seorang wanita yang cukup bertahan, yang gekun bak Fir'aun, tubuh lun jid kasih para lun jid takut, iman lun baik mayang-mayang. Yang Asia lun je kapri, iman lun haji kapri. Kah itu Allah. Ya, itu Asia. Nyanyian bak malam lahir Nabi, datanglah Asia dan Maryam mak Nabi Allah ini. Ya, yang berdua orang akan jid kepada Purmoh Sayyidul Mursalin dalam syurga itu. Ya, fi niswa yang kerja dalam mulia dari itu. Ya, langkauan mulia dari dia bergembira bahawa Muhammad, dia sambut Muhammad. Ya, tiba-tiba di Aminah cerita. Malaikat kabeh itu Asia dengan Maryam tatu mulia dari kabeh itu mendung. Yang al-hanut dalam syurga kagba tenan, kagudum tenan mendung. Di Aminah lalek kalangan nikmatnya, kalan cahaya tu langit baru وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا, dan masuk akan dianya Aminah oleh kelahiran, maka kelahi ya Aminah akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kata Nabi itu yang bercahaya, yang talak-lak, ya, yang terang sana, ya, yang terang. Laksana ban lahir langsung mucahaya tu udih unang rosyab wa muhayyan kasyamsi minka muti'un asfarat anhu laylatun gharra laylatul maulidil ladzi kana lid-dini sururun biyawmihi wadhiha yawma nalat biwad'i ibnat wahdin min fakharin ma lam tanalhu an-nisa وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليه
ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء ومحيا كالشمس dan bermula muka yang ada ya muka lagi mata uroi pada kata lagi yang bercahaya itu dipepenguh daripada yang muka oleh malam yang warah, malam yang puput. Dah semua malam maulidil ladzi, malam maulid alladzi yang nalah bagi agama itu gembira dengan uronya, wazdiha dan kegembiraan. Yauma nalat pada uro yang kami capai dengan wadahnya ya oleh Ali Inam Wahab daripada kebanggaan akan barang-barang yang capai akan dia barang di ulinang lain. Ya, ini yang pelai Nabi. Hana ulinang lain yang pelai Nabi. Wa atat qaumaha bi afdala mimma hamalat qablu Maryamul Adhara. Dan mendatang akan kaumnya. Ya. Mendatang yanya Aminah akan kaum Aminah. Akan kaumnya Aminah dengan seafdal-afdal daripada barang yang kau pernah hamil pada sebelum oleh Maryam yang bikir. Ya, mendatang di Aminah kepelai Muhammad. Yang Muhammad itu lebih afdal daripada barang yang telah hamil di Maryam Hadrah jamu. Ya, oleh Aminah mendatangkan kaumnya dengan afdal, lebih afdal daripada barang yang telah hamal pada sebelum oleh Maryam yang bikir. Maryam Siti Maryam mak Nabi Isa yang di Palestin yang gejah Jibril gepruh ya malaikat nepruh kena ya narike dengalun kisah sebuah sejarah Siti Maryam namanya kerja ke ya bal mengalakkan kana bumrenek yo malaikat proof bangsa badan amil Maryam ke Nabi Isa Hana kau yang proof anjay berapa je ada proof ya beza dia bukan enak je jangan dipanjang-panjang yang kena pegang sini didatang oleh didatang di Anwar yang di Aminah Gupelai uling yang lebih afdal ni barang yang tak pernah amal sebelum li Maryam saudara. Artinya lebih afdal Muhammad. Maulidun kana minhu fi tali'in kufri wa balun alaihim wa waba. Dah semua maulid yang diperdapatkan daripadanya pada jamaah tapi akan wabal sengsara atas mereka itu wabah dan hina. وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهنا dan beriring-iringlah berita gembira daripada hatif-hatif beriringlah berita gembira daripada suara-suara mayang akan bahawa sungguh dilahirkan akan Mustafa wa haqqal hana dan pastilah kebanggaan ya ke suara-suara hatif suara-suara langit halus ya kalai ya kabis hada ini sungguh jelaslah berdiri ketika sebut maulidnya yang mulia ya watawalat busyral hawatifi angqad wulidal mustafa wa haqqal hana dan mengiring-iringlah gembira berita gembira di langit bahwa sungguh dilahirkan akan Mustafa dan pastilah kegembiraan Bandung gedanya dina tabujah Ehna masih urang yang tunang
selawat dengan apa yang jerah Jumat berjerah Sayyidil Anam Bandung getanya Jinodab selawat ya kanang boleh kait baca dikit jamun nah atau kengkeli pun Bandung Kiban benar dikit jamun dikit biasa antam kun Bandung gedanya dina tabda bena masjid orang yang tunggang tamu selawat dengan apa yang jerah syufaat berjerah Sayyidil Anam Bandung gedanya Bena mesila orang yang tunggang tamu selawat dengan apa yang jerah syufaat berjerah Sayyidil Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi dah Bandung getanya jidat bulan yang tunggang tamu selawat dengan apa yang jerah syafaat Sayyidil Anam ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil مطاعي كن شفيعنا يا حبيبنا يوم الحشر واجتماع Bandung Bena masjid orang yang tunggang tamu selawat dengan apa yang jelas syafaat berjelas Sayyidil Anam Ya Nabi salamun alaik Ya Rasul salamun alaik Ya Oh
يا وجه سروري قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله عليك الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يسير وغالي أنت مصباح صدوري أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخاطبين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخاطبين يا مؤيد يا يا إمام القبلتين يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك من عليك يا